Ada pesanan untuk abang-abang Pahang ni? Ada. Pesan lah kat dia orang. Kalau apa nama? Kalau nak main tu buatlah betul-betul. Janganlah malukan. Ni Pahang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam Palatau Jalan-Jalan episod yang ke-11. Ini baru betul episod yang ke-11. Yang hari tu bukan episod yang ke-11, episod yang ke-10 baru. Aduh, aku pada episod pun dah tak ingat sebab apa? Sebab game sikit sangat. Jadi untuk hari ni terasa letih sikit sebab back to back Temeloh. Hari tu baik daripada Kedah, lepas tu you bertiga main ke Temeloh. Ni gerak ke Temeloh lagi. Itulah cabaran dan dugaan yang perlu Palatau hadapi. Untuk bercakap lebih lanjut, sebenarnya aku nak cerita pasal game semalam antara JDT bertemu dengan Kuching City. Padu juga Kuching City ni 2-1 keputusan walaupun tewas. Tetapi separuh masa pertama 0-0. Dan JDT menurunkan pemain-pemain simpanan mereka. Ialah sebab mereka bermain ACL kan. Jadinya player-player utama diorang tumpukan ke ACL. Walau bagaimanapun, Arif Haiman, Bekson main lagi untuk Liga Super. Tak apalah. Cuma ada beberapa part lah yang Palatau nak kupas sikit, nak borak sikit kan. Nak bercerita sikit lah. Nak orang kata, nak Palatau kan, menentang Kuching City ni. Mengatakan, adakah Kuching City tu power? Ataupun JDT tak power? Ataupun Kuching City kan anak ikan JDT yang baru selepas Melaka. What? Bro, what are you talking about, man? Okay, so hari ni bersama Pak Syam, kami bergerak ke Temeloh. Bahasa dekat belakang. Okay. Biasa kita nak cari pemenang lagi, tak jumpa lagi pemenang. Okay. Yang hari tu, pada adik tu tak menang dik. Adik salah. Bukannya keputusan dua sama. Sama lah. Tapi adik tu teka 2-1. 2-1. Tak ada yang seri. Adik perempuan tu je yang teka seri satu sama kan. Jadi tak adalah pemenang. Palatau tersasul. Mungkin masa tu letih sangat kot. Dan mungkin kecewa sedikit dengan perlawanan antara Pahang bertemu Kedah tu. Jadi hari ni Pahang bertemu Perak. Apa yang akan berlaku? Let's go. Benda? Jahat Bayu, last minute tunggu ni. Last minute? Tiket. Apa? Tiket. Oh, beli tiket. Tiket ada je, tak habis. Jangan risau. Betul. Kita tak payahlah, akan pergi sana je lah. Ya, jangan risau. Kau sampai pukul apa? Baru nak gerak ai. Sebabnya takut kawan tak dan nak jumpa walk. Tapi jangan risaulah, tiket ada. Apalah kalau gitu. Alright. Kita dah sampai ke Stadium Majlis Perbandaran Temeloh. Hari ni sampai masuk Temeloh tengah hujan. Adakah hujan ni hujan rahmat untuk kita kembalikan kemenangan 5-1 menentang PDRM. Tapi hari ini menentang Perak yang mempunyai pemain-pemain muda yang laju dan berdisiplin. Sama macam PDRM. Disiplin 5-1 kita bantai. Apa the hell? Tapi aku masih lagi merasai kekecewaan seri dua sama di Kedah. Apapun, kita bukan cerita pasal Pahang lawan Perak, Pahang lawan PDRM, Pahang lawan Kedah, tak. Tapi kita cerita pasal Stadium Majlis Perbandaran Temeloh. Sama aku kali ni, bos Stadium Temeloh. Alright. Bang, nak tanya sikit bang. Sebenarnya renovation, padang, lampu, berapa habis kos? Serius ni, kena jawab. Serius Kos renovation 1 point lebih juta. Wow. 1 point lebih juta guys. 1 point lebih juta tu bukan satu nilai kecil. Sebulan gaji pemain Pahang atas sampai bawah. Tapi nak tanya yang paling best, berapa lama boleh siapkan 1.5 juta tu?
Berapa lama Bukan berapa bulan je untuk lampu sahaja. Bulan je. Bulan je. Tak sampai lama, tahun. Tak sampai tahun. Ya ke? Betul lah. Benda serius. Benda boleh buat. Lampu pula LED. Lampu LED. LED bos. Kalau kita check dekat masa ada apa? Orang panggil apa? Check lampu tu Cek lak tu. lampu Lepas lak tu. 1009 pada tinggi. Kepala bapak cerahnya. Kah bawa kamera biasa je. Boleh ambil gambar. Sebenarnya boleh je ya. Boleh je. Duit boleh cari. Duit boleh cari. Padang pula. Padang Bulok setakat ni setahun lebih lah kita jaga betul-betul. Tahun lebih. Tapi ada orang kata, Padang ni dia manja sikit, betul ke? Tapi Kah kata cow grass ni dia lasak. Kalau rumput dulu ya manja. Ada rumput dulu Ya, sekarang. dulu lain. Sekarang kita dah tukar rumput baru itu selepas banjir besar itu. Rumput baru. Rumput baru. Rumput benda. Cow grass juga. Kau gerak. Tapi baru. Baru. Tengok. Banyak perubahan di stadium Malih Bandar Temeloh ni. So tak rugilah datang sini. Cuma yang ruginya adalah beberapa beberapa part yang tak membantu lah. Macam stadium sini memang bantu. Contoh yang tak bantu, aku petik awal-awal. Bagilah diskaun sikit bro. Bila ini kan yang paling pasti ni. Kan? Senang dapatlah player datang tidur sini training untuk pada budak Padang ni. Tapi tak boleh training juga kan sebab musim-musim hujan ni. Okay. So bagi mereka yang tak tahu tentang persediaan stadium Temeloh, kita dapat jawapan. Orang kata apa? Stadium Temeloh ni okey ke, gelap lah apalah. Mana ada gelap? Dalam TV je gelap. Korang tak naikkan brightness TV korang tu. Kali datang stadium, tahu langit tinggi ke cerah. Kan ada dia kan? Tak payah. Jangan nak bahas dengan Astro pula. Ada kita bahas benda lain, dia bahas dengan Astro. Okey? Jumpa nanti. Hujan. Nampaknya Daniel tengah musya. Latest baru. Latest paling baru macam menarik tu. Saya rasa macam menarik, memang menarik. Tapak pun ada banyak beza. Kalau tahu jalan-jalan edisi ke-11. Kita jam dengan pukul 7.30. 7.35 lah, 7.35. Alright. So tengok abang ni tengah nak beli JC Pahang. Design lah. Beli breaker JC. Tapi breaker ni salah ni. Salah ni. Tapi itu JC. Ini kedai Legacy. Bukan. Wow. Ini kedai Empire Tok Gajah. Di sebelah kanan grandstand Darul Makmur. So abang tu pun nak beli. Abang tu pakai, anak dia dah pakai baju baru. Ayah belum. Jadi jom kita tengok abang ni. Kasih angkat bang, kasih angkat terus. Kalau bang angkat ni, saya nak tanya abang. Apa dari mana bang? Apa dari mana? Kan. Pekan. Kan. Abang datang berapa orang? Ni anak. Anak-anak tu orang. Okey abang. Untuk game hari ni. Game hari ni abang teka berapa? Kalau menang dapat barangan daripada Bopra. Tapi edisi yang akan datang 2-0. 2-0. 2-0. Pandang kamera, saya beli hafal muka. 2-0. Kalau betul, ada anak ni dah follow saya belum ni? Belum ni. Kena follow Angker Bayu Go. Angker tu TikTok dengan YouTube. Dua-dua kena follow. So kalau ayah betul, ayah dapat hadiah lah. Tapi tak pula lah ayah nak bagi kawan orang ke. Okey? So kita jumpa 2-0 daripada abang daripada Pekan. Okey, jom cari lagi. Okey bang. Saya saja. Saya ada buat konten untuk teka siapa menang. Siapa menang kan? Siapa menang setiap game. Setiap game. Setiap game. So, ni dah episod yang ke-11. Alright. Okay. Abang daripada mana?
Daripada Simpang Pelangai. Simpang Pelangai. Ni anak. Nak. Anak. Berapa orang datang ni? Berempat. Berempat mana lagi dua? Mari sini. Mari sini. Marilah je sini. Masuk je. Tak kira lawa tidak. Jadi anak tu pakai jersey Pahang tu. Adik. Ibu tak apa. Ibu sokong tengok. Okey bang. Saya ambil abang ni lah. Sebab ramai sangat ni. Okey. Tapi hadiah dia barang-barang Votra lah. Okey, macam adik ni dah dapat dah ni. Ada dah. Ada dah. Dia mungkinlah abang ataupun adik yang seorang itu. Okey, berapa keputusan untuk game hari ni? Hari ni 3-1. Pahang 3, Perak 1. 3-1. Oh, positif orang Pahang. Tapi baru ni seri kedua sama ke dah? Seri dengan Kedah, dua sama. Boleh tak? Ini malam boleh. Boleh Boleh. Okey, bang nak tanya pendapat abang tentang Liga Malaysia sekarang. Okey lah sekarang ni okey lah. Pahang nampak okey. Nampak okey. Serius bang. Tapi ada masa dia, ada masa okey, ada masa tak okey. Ada masa tak okey, ada masa okey. Ada masa okey main dia, ada masa drop. Tapi abang datang menyokong Memang datang. One time dulu pun, tahun lepas pun memang kita datang. Okey, baik. So, pastikan adik-adik kena follow lah Uncle Bayugo dekat TikTok dengan YouTube. Ni Untuk dapatkan ada dia. lelaki ni memang rajin ni. Hari-hari. Alright. Okey. Kita bagi. Okey lah. Kalau lah betul, nanti kita akan jumpa di next game. Saya akan bagi hadiah. Okey lah. Dekat kawasan ni. Okey. Alright. Alright. 3-1-2-0. Abang ni pula. Abang ni. Abang ni. Abang ni. Yang menang baju ni. Yang menang baju. Tapi dah menang. Tapi dah menang. Macam mana tu? Tak boleh, tak boleh. Kita bagi peluang ke orang lain. Okey, kita bagi peluang orang lain. Bi abang datang seorang ni kenapa? Seorang lah rumah aku ada hasil. Ada hair. 2-0. 2-0. Okey, 2-0 tak layak untuk bertanding. Okey, baik? Okey. Aduh, kali ni kita cari family. Kebetulan pula kan. Tadi family, di family. Betul ke Hari ni untuk family lah Apa sudah jadi? Kalau nampak result kat belakang tu dah 3-0. Aku tak tahu nak cakap apa. Aku tak tahu nak komen apa. Penyokong ada yang dah balik. Walaupun baru saja sepermasa kedua bermula. Tak boleh salahkan penyokong. Penyokong memang kecewa. Sebab permainan hari ini memang sangat berbeza. Sangat macam lost. Adakah kerana ketiadaan Alex dan juga Stefano? Let's go. Ada lagi 30 minit. Jom. Tiga kosong. Belakang. Duduk belakang. 3-0. Aku dah cakap awal-awal. Keputusan ni memang luar biasa. Aku tak tahu nak cakap apa dah. Apa silapnya, korang kena komen kat ruangan komen. Tapi sebelum korang nak komen, kita nak jumpa dengan fighter Votra hari ni. Hari ni dia belanja gila-gila barang Votra. So korang yang lain, bila lagi nak dapat jersey yang harga RM99? Lepas ni kita tak tahu dah berapa harga jersey. Okey, berapa habis hari ni dia? Hari ni habis 465. Oh my god! Wow! 465 weh. Bukan sikit ni, level-level Abang Ijat ni. Kan? Level-level Abang Ijat. So ni, 3-0 kalah. Tak, no comment. Serius tak Sebab- komen? Tak, bila orang tengok pada TV, orang kata salah kepa. Kata lembik lah apalah. Bila kita duduk stadium sendiri, salah referee pula. Macam orang lain tengok lain, kita pun macam faham lain. Tahu mana yang salah. Moral of the story, datanglah stadium. Datang stadium. Oh, kita puas hati. Boleh maki dua terlepas. Betul. Okey. Pun
kalau kalah menang ke kita tak kena support lah. Walaupun 3-0 ke. Berapa umur? 14. Weh, budak 14 tahun ada nilai macam tu. Korang apa cerita? Kau maki kat Facebook je? Keyboard warrior je? Dai. Macam ni lah 3-0 kau maki kau tengok EA hari ni. Habis semua chain keluar. Betul. Habis semua perkataan keluar. Baru dia orang rasa langit tu tinggi ke rendah. Alright, Dek. Okay. Tanya, jumpa lagi. Ya. Alamak, kena juga ke? Kena, Alamak, kena. Nak komen untuk game malam ni. Alamak, Komen malam ni hampa tu memang hampa lah, 3-0, main dekat home kan. Tapi itulah dia, nak cakap lebih pun tak guna kak. Saya pun tak pernah main bola, so kita serahkan kepada yang lebih profesional lah benda ni. But anyway, macam orang putih pula. Tapi apa-apa pun terus support negeri kita, negeri Pahang. Sayang negeri sendiri kan. Tadi nyanyi lagu Allah Selamatkan Sultan kami kan. Tadi berdiri dan nyanyi lah, janganlah duduk. All the best untuk Seri Pahang lah. Okay. Walaupun nama je Seri Pahang, tapi kita tetap menyanyikan lagu Allah Selamatkan Sultan kami. Sebab itu, Maknanya itu tajuk yang betul, bukan lagu negeri Pahang. Allah Selamatkan Sultan kami. Itu tajuk. Allah Selamatkan Sultan kami, Sultan Pahang. Sebab ni tim Pahang. Okay, so bye. Thank you for coming. Jangan serik. Sekejap, nak beritahu jom. Sekejap. Sini. Baju. Ni bukti masa zaman kegemilangan saya pergi stadium. Bukti. Tengok. Baju ni saya simpan, sekarang bagi budak kecil Baju pakai. budak kecil yang pakai. Inilah dia Bukti. generasi. Dia lah kenangan. Siap ada sign lagi tu lah. Ada tadi dapat. Dari Ifan. Dek, kecewa tak? Cuma Ada pesanan untuk abang-abang Pahang ni? ada. Pesan lah kat dia orang. Kalau kalau nak main tu buatlah betul-betul. Janganlah malukan. Ni Pahang. Mengapalah nasibku dirundung malam. Jangan nangis, Dek. Tak. Terima kasih. Tahniah. Weh, aku last jumpa 3 orang yang minda dia berbeza daripada generasi. Aku tak boleh cakap apa dah. So aku tak perlu buat kesimpulan lain. Selebihnya, tim Pahang kena kerja keras lah. Coaching Pahang kena kerja keras. Selesaikan apa yang tak selesai. Kita ada break lebih kurang 3 minggu. Lepas lupa Penang. Penang pun somebody juga akan nak kalah lagi. Kita dah jatuh balik ni. Elok-elok kita dapat ada di satu ranking yang boleh duduk top 5 untuk Piala Malaysia. Ingat undian Piala Malaysia mengikut ranking Liga Super. Dah, jom balik lapor. Yes, pergilah. Baik. Maka berakhirlah perlawanan antara Seri Pahang FC menentang Perak. Tak dijangka. Kalau jangka pun kekalahan bukannya 3-0. Jadi kami akan pulang dengan hampa. Siapa yang belum subscribe lagi Uncle Bayu Go, siapa yang belum follow lagi Uncle Bayu Go di TikTok, korang follow dengan mamai, support Uncle Bayu Go sebab banyak lagi konten atau kontes yang akan ABG buat. Bersama dengan Pak Letau. Basha bawa kereta dicucuk kereta depan. Pancur Basha. Sabar Basha, saya tahu awak marah. Awak dah tengok gelagat orang-orang VIP kat atas tadi macam mana kan? Okay, bye.